Yang pertama daripada sifat yang wajib baginya Allah. Sebahagian tipe yang wajib bagi pada Allah 20 buah. Hendak buah ikut kali bab-bab ya. Kalau aku akai dalam tina mujmatan qabla dikira mufasalah mutalatan. Ada jenuh. Yang pertama ialah sifat yang wajib pada Allah Taala. Itu wujud. Dan perselisih pendapat pada mana wujud. Ada khilaf ulama bab mana wujud. Kan bab masalah wujud yang sifat Allah yang dah khilaf. Salah-salah. Wujud sifat Allah. Bab punan yang tipu ya. Jadi wujud bab mana je? Kan dengan kait sifat baginya Allah Taala. Mana sifat itu? Sifat wujud yang hidup Allah. Bukan tipu, bukan tipu dia. Jadi hana ternapi wujudnya na Allahnya nak hilang. Sehingga pada dalam ketahui ilmu sepakat seluruh perti di atas na tukang pergi alam. Selain sedikit satsan mata golongan yang sedikit minat dariah daripada komunis. Dari apa? Orang komunis betul-betul etis kan? Etisme. Dari etis. Etis. Dogmatisme. Oh anak Tuhan. Yang golongan sedikit syadzama golongan sedikit memang syadzama. Sinan golongan sedikit tapi bakalilah lah. Satu barang yang naya barang dalam syarah mu'allim Yaikun lewat dari ayat dengan hana Tuhan. Alasan alam kana alam azali. Dalam kadim ayatun datang karku itu yang bergerak. Jadi hana teraturan. Maka mencambung secara kebetulan nanti daripada ini alam. Ini alam kenal. Ipa dia tahu tempat je kaya. Dia tahu tempat je kabel, je ke gunung, je ke dem. Nyambai. Mana perlu buat rawayan, buat dah ni. Yalah. Dah dipu betul dah pendapat. Qala ghairul Imam Syari. Beda pendapat menurut yang kan Imam Syari dan yang kan pengikutnya Imam Syari. Bermula wujud, dia hanya wujud itu satu hal. Yang wajib ianya hal bagi zat selama kekal zat. Yang tadi kan wujud alam kan.
Pada ku temaga kaldat men tak lah. Buat ke pada mak ke? Sakit dari hino ke mata Allah macam. Ujub ba mana kapu. Sakit dari secara umum. Lagi kun madamati zat selama kekal zat. Jadi bila zatnya mustahil ke wajib kekal, kagum wajib wujud. Bila zatnya hana wajib kekal, berarti hana wajib wujud. Ini tahu. Jadi kait madamati zat selama mentang zat dah wujud. Mana wajib malikang. Asal mentang zat dah wujud. Yang dah nah, itu dah wujud dah. Mau jarum buat dah. Dah wujud jarum. Mandu wujud, dubing, naji, dah wujud. Dia asal naji selama naji dah wujud. Dan ada dah wujud. Wujudnya hal yang hidup pada zat yang mentang seperti bina pada kekal zat. Nak sabitan. Kami head dah. Yang ke tauhid kan, tauhid ahli kalam kan. Ya Mu'adali wajib merenung untuk berlaki payah bagi urung-urung yang ahli. Tapi yang urung awam pernah wajib. Yang kasih tentang tipu yang wajib Allah Ta'ala yang berpegang alasan-alasannya je. Jadi alasan-alasannya ke yang bagi pada kelakuan urung. Lagi ada pegahan, wujud. Panjang tak penjelasan. Mereka rebutnya untuk tak ada cobaan. Ini kau wajib kan? Fikir payah. Bila kira ada rencana tak cobaan, tak terus juga ni. Bertipu 20 dah. Dengar betul ada buah. Gimana tu lawam madam tu orang mah. Nanti berawam je. Ibu berawam. Mana pegang lihat. Mana tu dah simpulkan. Kita pegang panjang-panjang dah simpulkan. Hadil halu atau alalu bilatin. Nyo hal yang nama tipu wujud hana sebab dengan sebab lain. Berarti hana cih sebab lain. Hana karena lain. Mana keadaan hal, mana hal bahawa sungguh sifatnya atau wujudnya hanaik kepada tingkat mawjud. Banyak lazim tasalsul. Wujudnya mawjud, wujud mawjudnya mawjud cid. Wujud mawjudnya mawjud cid, wujud mawjudnya mawjud cid. Jadi hana bihal. Kau mak tu. Raya madu apa? Ada nak gelap. Dia nak gelap ke raya. Berarti wujudnya hana je. Wujudnya hana je. Mana hana ini tingkat wujud, wujudnya hana je. Giplo. Jadi hana pai buka hijab. Kebahana atas hana pun buka hijab. Miwatrana ya, dia dah buka hijab, orang buka hijab dia. Ini berarti naik tapi hana ada. Munyo hana jana je. Hana troi batingka wujud. Hana wujud ji, hana wujud baji. Mana hana wujud? Jika segera buka hijab dia tak dia kala zaman hana wujud ona junuman. Mati ji hendak ile no karena kaki hijab katanya dia suruh neraka kan hana ada kena mana ada kan. Nya wujudnya halnya menanjib kan hana ada lantaran tu dia mereka buka hijab. Jangan buka hijab tu. Jangan mungkin dia dah buka hijab. Hana hijab ni. Hana tak katanya. Hana mawjud kan madum, hana mawjud. Hana pada mawjud sehingga di dakalan. Dan hana itren batingkan madum sehingga adaman madan dak madum ji tapi kan. Halnya sabitah subut. Adam kan madum berarti. Punya madum aslan je. Madum. Atas hana je. Mana hana itibat apa haji? Atas hana.
Gimana hana? Yang hana gimana bukan hana teman? Hana. Tu anu titit yo golom na. Hana ya. Hai, wadah kana kata guna titit. Nyan anu titit. Pu dah kun. Pu pu dah bosan dalam. Teh hana am tigi. Golom na. Atrai hana gimana bosan dah. Nyan hana. Hana di mata pu baji. Hana yo. Jadi menyohalnya hanya dah kena Balia wasitah menal maujud wal madum. Ya, tetapi dianya wasitah di antara maujud dan makdum. Ya. Ya buat aku contoh dulu. Jadi halnya adalah hidup pada tengah di antara maujud dan makdum. Menurut itibari hidup pada tengah ke majum ke maujud. Menurut sabitah hakikat manusia, hakikat ke manusia, hakikat sesuatu yang wasitah dia. Hakikat sesuatu jadi sama pendapat wasitah di antara wujud dan makdum. You know bisa terpleset urang beut sendiri terpleset. Mak amrun sabitahnya terpleset. Seorang amrun sabitah lagi hukum na. Amrun sabitah hukum maujud padahal itu sudah ke maujud dan ke madum kan maujudkan. Nya termasuk amrun sabitah ya. Sebut kan. Amrun sabitah berarti sabitatun, sebut. Ke sebut. Wasitah dan maujud madum. Contoh. Contoh maka bermula natidid. Menang contoh yang natidid hal. Sabo hal yang wajib ianya hal bagi datinya tidid. Pemana hal terlepas ianya hal tersebut daripada tidid. Mana ji? Selama natidid na wujud. Selama natidid na wujud. Tapi handi dakalan wujudnya dan hanya mungkin di dakalan. Hanya mungkin di dakalan. Cuma hanya takun hana wujudnya. Hanya takun makdum. Wujud subut wujudnya subuh sabitah. Jadi mana ji? La tapaqwa baliyat sabitah lah ya kan. Sabitatun lah sabitah. Jadi sama dengan maujudah. Maujud makdum sabitah. Maujud makdum sabitah. Yang maujudnya mana ji jikalau didapatkan hijab dia takalon. Menyo makdum nan adaman mazanya. Hana bicara aja, tahana aja pun. Tapi minyo sabitah tranyan na tapi hana hakikat je. Hana wujud je. Handi takalan walau buka hijab. Berarti yang sabitah kan. Jadi yang mana na di antara na dengan hana berarti jihna ke etibar. Na ke eti. Yang mungkin amrul etibari ke amrul etibari yang keji sabitah. Lagi keung pada dia. Keung tapi wujud dia, muhit tu. Keung muhit tu. Itu maksudnya yang kelakian hal. Kau dulu keung yang hal. Keung tu wujud dia kan? Keung. Mana wujud tapi keung. Tapi waktu keung ni keadaan kita tanya kaing. Lagi kudra tu wujud dia kalau dia buka hijab. Kau dulu kehadiran lah. Tapi nya halnya hal sabitah yang mu'allalah. Hal sabitah yang mu'allalah. Maka bayang-bayang yang keung beli wujud baik. Itu bukan hana apa? Keung kana. Sedangkan wujud hana. Keung na rasa keung kah? Gimana? Kata kalau ni keung na. Gimana? Itu tahu wujudkan wujud Nabi. Bukanlah dia terkalan, dia terasa. Ada yang hisi kan kalian mentang. Rasa, dengar, kalian cium yang kan hisi.
Nyen pemukun, nyen ada yang rasa sebenarnya nak kalah je kalah ni. Maujud dia maujud di kalah, tapi jenok hijab le. Keungnya hijab ada yang ada. Yang kita gaya tipe kudrahnya maujud mana lau ku sifat anal hijab, berarti hijab. Hana di kalah kudrah lantaran hijab. Maka kudrah orang puji oleh Allah. Sabitah ayat itu anak hakikat kurang apa? Sabitah. Gimana hakikat? No mana sabitah dan ketetapan akan hakikat. Baik bah. Ayat tidak mana hakikat. Hana wujud, hana maujud, hana dekalan hakikat ji. Ni hakikat ke mana ji? Hakikat mana mawdu' lafaz? Ni hakikat. Tak ada ji nah. Mesti lagi sidit. Yang lau ku sifat anal hijab di dekalan hakikat sidit. Dekalan ji. Kodra lau ku sifat anal hijab di dekalan. Tapi wujud nyu amrun sabitah. Berarti hadir dekalan hakikat ji. Anak hijab lah, jangan dia kalah je. Dari buka hijab atas hana mungkin dia kalah. Tapi nak tak itibar lagi katanya. Yang ke seputiah. Jadi dia tak jawab putusan mulai. Mana la tapaku sabitah, mana la tapaku sabitah, lazimah. Mana sabitah lazimah lo kun. Sabitah lazimah lah. Mana mati datu sabitah, ji sabitah, dat sabitah. Dan ji lazimah bagi zat yang sabitah. Selama nadat sebut disebut sampai bazatnya hana dikalikang yang mana hana dikalikang. Jadi wujud zat menang contoh hal yang wajib bagi zat hana terlepas daripada zat. Mana ke mereka itu la tuan lalu bilatin bahawa sungguhnya sifat sabitah tersebut ataupun hal tersebut hana tumbuh daripada yang lain, daripada sesuatu yang lain, dengan menyalahi keadaan zat yang kuasa. Menang contoh, maka ianya keadaan zat yang kuasa fayakunu fakaunu qadiran, fakaunu zat yang qadiran masalan bagaimana? Gini mana? Kaunu zat yang qadiran masalan fa innahu nasya'a qudrati. Keadaan zat yang kadir menang contoh, maka bahawa sungguhnya terjadi daripada kudrahnya zat. Sudah sifat wujud. Kalau berapa lau ku sifat anal hijab dia dah dia kalon. Tapi kudrah hidang zat nyo hana wujud. Hana dia kalon walau ku bukai. Walau ku bukai hijab dah hijab ju. Biar hana dia kalon bukai hijab mah. Hana ju. Kata hana wujud. Tetapi hal yang sebut zat selama ana zat dan selama ana kudrah zat selamanya tidak kon uji kadiran. Jadi timuh daripada kudrah selama na sidik dan menteng kudrah basidik yang sidiknya gekun kon hu kadiran. Fakaunu zaidin kadiran masalan nya yang kena jawab belum. Itu wujudnya. Gimana? Kan fakaunu zaidin kadiran masalan putra. Ke maka keadaannya si zat itu yang kadir menang contoh dan wujudnya si zat wa wujuduhu nahu kita nahu bagi tahu nahu kita betul ni sebenarnya kita nahu wa wujuduhu kaunu zaidin takiran apa dan wujudnya si zat dua naji dan keadaan ji berkuasa dua bohal. Nah pihal kaunu kadiran pihal. Yang dua bohal. Ya idang oleh keduanya hal badanya titik. Yang hana masus yang dibunuh. Hana masus. Mana hana masus? Hana mawujud hana dapat dirasakan oleh awas. Tak cium, tak bayar, tak rasa, tak keung, tamat, tak membokok pulau.
ta'u dan tanda tak dengar pitan. Hana wujudnya, hana wujud berarti. Wujud hana ada ta'u, hana ada rasa, hana ada ba. Oleh yang qaulu kaiman pun han dia qaulu kadiran pun han dia kenal. Yang idang pada titik dia hana masuk dengan hawas, yang rumput li hawas daripada hawas yang limau. Kama basal syami zuk lumsu. Kecuali yang hana beda. Yang kecuali ada yang hana beda. Ji saban dua. Yang beda bahwa sungguh yang pertama itu qaulu zaidun kadiran, beginya itu na ilat na sebab. Yang timur daripadanya ilat. Jadi qaulu zaidun kadiran nyo lentran nak kudrah berarti baizid. Wateh nak kudrah berarti hana ke qaulu kadi. Kata tapi betul wujud nah. Jadi dia milat gede. Mana milat gede Yohana aja hananya. Yohana kudrah hana qaulu kadi. Kadiran. Terangkan wujud hana milat tepat. Ya tuan wiladin, hana milah tepat je. Jadi asal na je, na wujud. Jadi wujud beda bacud. Wasani la ilata lahu. Sedangkan yang kedua itu wujud, hana ilat baginya wujud. Yang pun tak boleh pegang. Pun tak boleh pegang. Yang dari pendapat yang kan Asy'ari. Iji na let bo. Na hal yang milat, na hal yang hana milat, na wujud dan na adam. Adam mana ji gleh je nai. Wujud arti na yang buka hijab di dekat. Di antaranya na keadaan ya. Maksudnya keadaan. Na keadaan. Jadi menyokong keadaan kau ada keadaan. Lagi keorangan, bukan orang-orangan kau orang. Jadi keadaan, ada keadaan Nabi. Mana ji sifat yang nak ada. Otena adanya nak keadaan. Jadi keadaannya yang hana. Dan karena keadaan bukan ada. Keadaan dengan ada lain. Tak kala ada kudrah batik qaulu kadiran, maka keadaan itu kuasa. Tak kala nak wujud batik tapi nak keadaan. Keadaan itu wujud. Jadi mewujud pun yang hal milat daripada hal yang lain. Wujud karena nak wujud qaulu mewujudan. Berarti hal yang milat hal yang lain. Wujud hal yang hana milat tepat. Mana ji? Selama nazat nanti wujud. Adapun hal wujud. Yang halnya kebenaran sifat hal. Yang halnya kebenaran sifat hal. Maka sifat hal sifat wujud. Sifat wujud itu lagi kudrah. Sifat hali sifat hal arti hana di dekalan. Hana di dekalan. Kan caknoji di dekalan. Mio sifat wujud arti keadaan sifatnya di dekalan mio kebukahi hijab. Ya namun sifatnya yang hijab baiknya handi dekalan. Jadi handi dekalan kudrah, handi dekalan basar, handi dekalan sama yang mendung sifat wujudiyah. Jadi sifat dia tiga Asy'ari sifat dua macam, sifat yang di dekalan bagi buka hijab, sifat yang ka'anoji handi deka tapi ji subut kena je. Ni sebut je. Mana sebut kan sampai ji makdum. Kan sampai ji makdum. Jadi sebut makdum wujud. Punya makdum hana gleh, punya wujud di dalam buka hijab, punya sebutnya cit atanya sebenarnya hana cuman dalam anggapan kita yo, dalam keadaan kita, dalam perkataan kita yo. Jadi hakikatnya hana rayan. Maka kudrah si Zaid Allah pujian. Si Zaid Allah pujian. Kaunuhu si Zaid kudrah nak kena oi. Raya nak pujian. Hai keadaan si Zaid yang kuasa itu. Keadaannya apa pujian? Sebab akan mewujud. Yang mewujud gepulahir dari hana ke kena. Dari hana ke pelahir kena. Kau gepulahir dari nak kena. Mio lahir daripada kena kau pujian kan. Yang gepulahir ke lagi ada. Lagi pelahir anak si Zaid dalam perut.
Kedua berlahir. Berlahir dari perut dua walidah. Tapi menjaga puji dia dalam perut yang puji ke. Kau berlahir dari apa? Berlahir dari nak ha. Ini perwatai ke berlahirnya dari nak hana ke ijat. Menyo dari nak anak ibadah ke binatang. Karena tanya, mana dilam? Izhar ke. Tapi izhar daripada maujud kepada maujud, kepada mastur, kepada daripada yang tutup, daripada yang tutup. Dia berlahir daripada yang tutup tapi kana kepada penampak musyahadah nyo ke nijat ibadah ke binatang. Ya ke nijat izhar minal adam ila wujud. Maka sidik kepujian Allah. Sidik kepujian Allah. Nak sidik nak puji Allah. Nai. Mereka bukannya hal hana mewujud. Kenapa pujian? Atau hana mewujud dan apa? Kenapa pujian? Ya itu yang biasa urang salah pengertian. Seolah-olah sabitahnya kagak pujian. Seolah-olah sabitahnya kagak pujian. Nah, tak ada pujian apa sabitah. Kau dulu apa nak pujian je. Antara hana wujudi. Yang puji kata mewujud. Antara hana mewujud pun ijat artinya lahir Adam dari Adam kepada mewujud. Jadi sama dengan yang hana puji dua puah. Adam dan Sabitah. Sabitahnya nana puji dia. Adamun dan Sabitah tu nana puji. Maka bila kita pegang, karena dalam alam Sabitah, Sabitah. Apa alam Sabitah? 4 alam Sabitahnya. Hana alam Sabitahnya hana je. Madu pergi alam hana. Hana ikut alam Sabitah. Maka waktu kita tanya di Allah kan nyen bak tahu tanya batang yang mewujud baturiya yang mewujud dari tanya ala birabikum yang kan bak amurut tapi tak tahu dia Emrul Etibari kalau eloknya Etibar Mutabir nah dua bo Etibar Mutabir tadi lagi mulianya di dekat ni hana mewujud yang nadi beri ada karmi pengasih jud jud ataupun karami kiram karimon karimon kon mata yang judin karimon antara watai pegah itu deh pegah le abai dapu itu nyok kepada karim mana karimnya le beri Menyo keramat maknanya kan lain cerita dari mana ya keramatnya yang karim mungkin. Karamonnya nanti dekat tipu karamon. Yang di dekat beri, urang kali beri karimon. Yang nak mudah dibari kan. Bat naik dibar, bau yang beri. Jadi na mulia bau urang lebri, na mulia bau urang lebri nya etibar simut tabir. Dan nyo etibar ya. Hana di dekat lagi mana kata yang ibadah nanti dekat. Hana di dekat lagi. Hana wujud beri. Mulianya hana wujud. Hana wujud beri. Le beri ya kena wujud. Mulia hana di dekat lagi. Ada buka hijab ada dekat lagi. Maka mulia ikut amrul Etibari. Ya amrul Etibari masuk amrul Sabitah Haji, nama Sabitah Haji. Hana wujud hana madum kau madum mentang di antara Sabitah Haji. Jadi ji Sabitah. Amrun Etibari Sabitah, hal Sabitah, amrun terbaik mu'alalun, nampakun hal mu'alalun pun Sabitah ya, mandum Sabitah. Yang pertama Sabitah hakikat manusia lom. Hakikat manusia yang pertama ke Sabitah je lom. Berarti hakikat manusia, hakikat sesuatu. Mana hakikat sesuatu lagi manusia haiwaniyah natiqiyah. Yang nak kepejit lah hewan kena tak kepejit. Nutuku kepejit. Hewan kepejit pak urang. Tapi watak kajit nutuku dan hewan bak tidur urang nyam bahawa ji kada kondu hewan natiqi. Yang kondu hewan natiqiyahnya apa je? Dia tambah pendapat ni.
Hakikat ji yang konuhunya hakikat ji. Ada nak pejit. Dan tak bawa pendapat pejit. 3 ke pejit manusia, ke pejit hakikat manusia, 3 ke pejit haiwan, ke pejit hakikat haiwan, 3 ke pejit natek, ke pejit hakikat natek. Ya ke penjelasan tauhid agaknya yang hendak perlu dibahas teruji. Deman lantaran kagak tulis menga kerawai luah pembahasan. Jadi waktu tabah tulisan tauhidnya ini biasa bergaul. Kebiasaan bergaul. Saya kata panjang tauhid ini bergaul. Bergaul menyokong bergaul tengok pegang bergaul orang faham. Yang 20 je. Ada pada pegah je bergaul. Ni kan bergaul orang faham yang kejek oleh Mu'tazili dilarang belajar tauhid kalam. Nya masalah je kalam. Walaupun yang wajib kifayah bagi orang yang memarasah dalam agama. Berarti yang faham yang kejeknya wajib kifayah tu itulah jom. Itulah cuba untuk dawang Mu'tazilah dengan Mu'tazili. Lagi Pak? Gepegah betul kata Mu'tazili kata lah. Kadang-kadang bapa gepegah kata lah. Jadi yang kejiban wujud di takalan yang buka hijab, Adam hana minaslih subut nyai khun tubut na terbaca betul. Na baca pegang betul. Jadi ye dari Adam wujud. Kan Adam minaslih. Ni Adam hana pegang biji. Jina tak pegang betul. Tapi ji hana terjadi. Hana terjadi. Jadi halnya yang kejibah Asy'ari keun sifat Allah. Sebab punah sebut baca pegang lagi katanya. Manusia pada kanana baji. Kanana pada ke kanana kata sebut nah. Karena tu bahasa di sang. Oh lele. Mana upu. Keju tu. Wa hadza thabitun li hali Nafisah. Dan bermula ini isim isyarah kembali kepada nadi li mana? Hal nadi. Dalam qaulu hadza bidun isim isyarah kembali kepada dari yang kali kepada likut. Ya. Mak dumpa sangat dekat dia. Kata dia. Dan bermula tarikh yang kali kepegahnya. Yang ke tabit hal nafisah. Hana gilat bahasa puwa. Hana gilat bahasa la tu lalu ada yang mana hal nafisah. Wa kullu halin kaima bidza ghairi mualadi berarti itu sama sifat nafisah. Dan titik tambah hal yang idang badatnya hana gilat dengan pulain yang benar tipe nafisah. Pemana tipe nafisah allati yang hana tatakul nadat mi hana tanya dan hana tasawur dat dengan akal. Nafsiyah, tipe nafsiyah, hal nafsiyah, tipe nafsiyah. Hal nafsiyah ke tipe nafsiyah, bagi benar tipe. Nyo tabit bagi hal nafsiyah dan tip-tip sabo hal yang hidang badat yang hana gilat dengan ilat lain dimenamakan akan sifat nafsiyah. Gepu kepenan karena hai lazim kecuali akan zat. Menyo maknawiyah nya saya makna badatnya. Nah mana nyo hana tu mana. Adi wadah pegahan tata koldat dengan hana sifatnya yang menandakan sifat nafsiyah yang kewujud terkait abah Allah lehana. Walaupun naurim pegah, naurim tekalimnya enggak dawa tapi ulama tauhid tipe nafsiyahnya hal nafisah sih. Apa tipe nafsiyah? Mukhalafatul lil hadis, jan sifat nafsiyah. Maknanya kan sifat adabiyah. Mukhalafatul lil hadis teban. Bina pegah tipe nafsiyah. Jadi hana tasawur zat
hana tatahakul zat dengan hana tipenya, artinya hana ditasawurkan akan akad dengan zat bakal, hana rupa zat bakal, wa tudraku dan ta idrak. Yang tafsir mana tudraku, tafsir begitu tusawaru, mana tusawaru tudraku bila keli. Jadi mana ji hantar rupa bangkai katanya zat kecuali dengan sifat nafsiyah, sifatnya yang nafsiyah. Kata ayudi lil jirmi, laga cok lapang bagi jirim, jadi tidak nafsiyah jirim. Malah Allah Taala hana jirim, maka berkata sifat nafsiyah Allah yang nanti wujud. Cok lapang kena, cok lapang berjirim, betul sifat masih nafsiyah. Fa'inaka maka Rasulullah kata intasawar tahu, jika kata sawur rekannya jirim yang adrakadu nisya dan kata idrak mana jirim intasawar tu wa adrak tahu ini atas tafsirnya. Mana tasawur kata idrak kata rupa ngaulah tu mana jirim adrak kata nyan mesti kata rupa ngaulah lazim maju bawa semua jirimnya naik cok lapang ni. Nyo benda, saya kata tu pun mana benda yang pupunan yang minyak angin. Dia peluk kaca, minyak angin bunyi dalam nanti. Yang kaca minyak angin, yang kaca minyak angin, kami angin, kaca minyak angin, kaca minyak angin. Yang tak tasawur laju, yang bawa pak yang terpeduk kacanya mesti gak ada lapang. Mana ji, nyo lapang tanya tak ada peluk kaca, dalih kan? Nyo lapang tanya tak ada peluk kacanya, dalih. Nyo ke lapang apa ya? Yang mana ada lapang. Jadi kita tahu bendanya, tasawur laju. Wata yang naji, bak yang naji hanale kok saudara, lapang. Nya mengidrak juga dah. Nya ke nafsiyah, ke nafsiyah tapi ru nafsiyah. Nya nafsiyah. Di diri-dirinya je. Sifat draw je, bila kana je mesti udara hanale, udara kosong hana bak je. Nya ke sifat nafsiyah je. Tapi hana ada dapat kalan dah yang dia dah kalan je. Yang dia dah kalan je. Hana mawjud. Cok lapang bijri hana mawjud. Wala hadzal qawli wa wa qaulul juhalan fadzatullahi taala ghairu wujudih. Wa zawatul hawadih ghairu wujudatiha. Maka dasar dari ini pendapat, yaitu keadaan wujud sabuh-sabuh hal. Maka bermelazatnya Allah bukan wujudnya Allah. Zat Allah bukan diri Allah. Zat Allah bukan wujudnya Allah. Jadi Allah lain wujudlah, wujud lain dari pendapatnya. Ini muayyarah wujud. Wujud Allah zat wajibil wujud, zat yang kada. Allah zat yang kawajib wujud Cina. Jadi tak kala Allahnya maujud, Allahnya maujudun, dia tak kala mata buka hijab, dia tak kala mata buka hijab, ni kan Allah maujud, dia tak kala mata buka hijab. Kalau ini ada dia tak kala yang maujud kan, Allah maujudun. Yang Allah maujudun, nah hal ba Allahnya iaitu hal yang hanalikang ba Allah iaitu wujud. Nya wujudnya kan dari Allah, ya wujudnya kan dari Allah. Orangnya wal hawadih dan wujud hawadih itu bukan bermelazat hawadih, itu bukan wujudnya hawadih. Bukan zat kacanya yang kena na ngaji lain nyopo kaca yang najipat pokok jina dan najinya sebut mana jina dan najinya telah sebut nata pegah najinya, tapi nanya hana dan nanya kontaknya kami angin. Jadi minyak angin dengan minyak angin lah lain dia. Jadi pendapatnya. Jadi na tak ada pegah benda. Nyo kaca minyak angin najina patna. Ya. Subutat sabitah malantafaku biha. Yang nanya sebut yang hanalikang daripada minyak angin. Saya kan haji kan ana. Jadi dia yang kan diri minyak angin. Wujud hal yang hidup wa minyak angin yang dari pendapatnya. Agil Asy'ari dan Fiqh Asy'ari wujud diri mawjud. Hana wujud.
Yang na zat dengan maujud. Zat maujud. Zat yang diperdapatkan. Diri maujud. Teman na zatnya. Na hai zatnya ke teman dah na yang ke zat. Na yang ke zat yang ke na. Tam yang nyo. Na ji na dah na yang ke ji. Ji na dan ji. Na na punyan ni angin bidirinya. Jadi atra yang kana yang kena. Zat yang maujudnya yang ke wujud. Jadi musabah zat dengan wujud. Maka hana tiput. Maka hana tipu wujud. Jadi orang pegang hana tipu wujud Allah. La diri zat Allah yang ke wujud yang kena. Maka nanya bukan tipu wujud diri maujud. Diri yang ditempatkan, diri zat. Karena itu diri maujud. Maka di hati ini wujud Allah. Di hati ini wujud Allah Ta'ala itu diri zatnya Allah. Kelebih di hatinya zat bakarit. Dan wujud hadis pun diri zatnya hajir. Dan di hati pendapat ini hana lahirlah tahitung wujud ke sifat. Karena wujud diri zat dan sifat bukan zat. Dengan menyalahi di hati pendapat yang pertama. Maka jika dijadi akan dianya hal kesifat yang kalahi. Fa inna ja'alahu sifatan zahirun. Karena bahawa sungguh pejitnya wujud kesifat itu kalahi dari pendapat yang pertama. Kata orang lain kan mana wajib wujud. Mana wajib wujud apa saja. Jadi khilaf dan Asy'ari dan Maturidi memang khilaf. Lebih-lebih khilaf apa ilmu, khilaf apa ilmu yang betul. Ikut lewabi sebenarnya Maturidi dan Asy'ari itu sangat jauh perbedaan. Tapi kenapa orang Asy'ari, orang Ahlussunnah menamakan diri mengikut Asy'ari dan Maturidi. Berarti banyak nah itu pupu yang khilaf punya dua. Nyo cukup berat bab pendapat hai atas hatian. Dah wajib bab pegang penting. Na Allah puna puana ni. Na Allah na. Ikut. Asy'ari na anak kau na wujud. Maturidi pun na wujud. Di mana Allah yang kena Allah? Kena Asy'ari. Dah Allah yang kena Allah. Diri zat Allah yang kena Allah. Jadi Allah na apa ni zat? Na zat yang zat. Zat yang kena. Zat yang kena, na yang zat. Kemerdekaan pujit Allah zat Allah yang mewujud di dekalan zat Allah di dekalan. Tapi na yang ada di dekalan itu nan na zat Allah. Jadi na nya adalah tipu yang di dekalan. Sama tipu yang di dekalan. Berarti urinya sepakat makna Allah. Hana sepakat bab penannya na ketipu dan pun kekasih. Beda beda. Bab bohna dengan beda. Punya tipu bukan tipu. Yang na tetap mendua. Na Allah sepakat. Jadi hana beda. Inan hana beda. Yang beda bab bohnan. Na nya pu tipu bukan tipu. Mio Asy'ari hana di dekalan hana juga kira. Doh di dekalan yang ke yang na. Jadi na yang ke zat yang ke na. Mio kun Maturidi ada hana di dekalan yang na ada pegah ke na Allah ada pegah. Berarti Allah kan Allah lain na lain. Berarti Allah zat. Na sifat. Berarti di lo kubun sifatnya. Nah. Kena Maturidi lo kubun sifatnya puji drang Allah kena. Na Allah kena Allah. Apa dawa? Jadi dawa hana bak hukum. Dawa kan bak na Allahnya hana Allah yang dawa. Wujud Allah tetap menduana. Dengan bak bona wujud yang sifat dengan ganti sifat. Nah, yang kesimpulan ni. Jadi agak gawa kedua bak bukan bak cara pengakilah. Yang kesimpulan kilah yang una tegai. Jadi Maturidi kepegahna Allah adalah hal yang hidup bak Allah sehingga yang kebilang ke sabot sifat Allah. Di Asy'ari na Allah adalah diri zat Allah. Kena Allahnya adalah hal yang kena dan konana. Hedat dan surah bau dua.
Jadi mudah surah bahasari. Ya namun waktu bila tipu tipu 20 arti Maturidi. Kira tayo tengok kau jero, itu kau dia. Tapi waktu dah bila tipu 20 Maturidi tayo. Mana sapu pegah dah sapu sama kau kilau babunan tak kilau kau nya ada bunan tipu 20 nya. Tetapi naknya tidak nak. Gitu saja. Tipu 20 hana pada Rasulullah. Tanya dia na Allah na pada Rasulullah. Gitu juga. Hai miliona berarti na tipu 20. Cuma bukan tipu 20 hana pada Rasulullah. Wujud tidak bakah hana badali hana hadi hana tipu 20. Mengenal lebih jauh berapa kan? Wujud Allah dalam Quran. Apa wujud Allah dalam Quran? Allahu wujud dalam Quran. Allahu wujud dalam Quran apa nak apa? Baik berlihat apa? Na Allah hanya hajit daliji Quran dan hadis. Dah dali na Allah hajit Quran dan hadis bagi urang kapai biar wadaria. Pakat sebab Quran dan hadis hanai pelajari hanai percaya wajan. Gimana tadi dah dali kun atlah hanai percaya. Haji no Tuhan hanai patih dah. Wadah kita dali na Tuhan dah berkata kun Tuhan yang mengai dah yo. Dah dali kun Tuhan dia. Pun aja dah. Hai balong aku berkah na Tuhan dia dia. Ibu berkah tadi kun Tuhan maka wajib wujudnya Asy'ariyah dan Maturidiyah wajib dalil akli. Hajit dalil simai kerana hajit dalil simai bagi orang yang ingkar wujud Allah tapi wajib dalil dalil akli. Makanya ke wujud alam. Ini yang kesimpulan lahir. Jadi yang pertama sifat wajib wujud Allah arti pendapat Maturidi. Yang selain Asy'ari yang sifat wujud Allah adalah sifat yang pertama daripada sifat 20. Adapun Maturidi sifatnya wujud Allah kalau sifat terdapat diri zat Allah maka hendak getong wujudnya sebagai sifat oleh Asy'ari. Pun mana wajib wujud yang akan tersambung untuk kali juga. Wallahu a'lam bishawab. Dari baca al-Qur'an. Kemudian pertanyaan. Yang lali pada atuk ni. Haji dah.